Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan PJJ Pusat Kuching akan membentangkan SCCAJ 3143 Kemahiran Komunikasi Kepengurusan. Tugasan kumpulan bagi tajuk kami adalah Pelan Komunikasi Kepengurusan bagi meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam organisasi Polis Diraja Malaysia. Tugasan ini disediakan untuk Dr. Nur Huda binti Saleh. Ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada saya sendiri iaitu Masnah binti Mata, nombor matrik 290142. Seterusnya Muhammad Faris Fahishal bin Arshad, nombor matrik 290166. Seterusnya Patrick Agustin anak Peter 290234. Seterusnya adalah Caroline Teresa Di Rosario, nombor matrik 290357 dan Nora binti Fauzi, nombor matrik 274476. Pengenalan. Yang pertama adalah kepentingan komunikasi dalaman yang berkesan, iaitu menjamin kelancaran operasi perpaduan pasukan dan keberhasilan strategi PDRM. Yang kedua adalah kejelasan dan kepantasan aliran maklumat, iaitu kritikal bagi memastikan arahan tepat dan menjaga integriti organisasi. Yang seterusnya adalah pelan komunikasi holistik, iaitu dibangunkan untuk menilai keadaan semasa, menetapkan objektif dan mengenal pasti halangan. Seterusnya adalah yang keempat, iaitu analisis SWOT, digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam komunikasi organisasi. Yang terakhir adalah penekanan kepada penambahbaikan strategi dan pengurusan konflik, iaitu meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam organisasi secara menyeluruh. Seterusnya adalah latar belakang PDRM. Yang pertama adalah struktur hierarki tradisional. Model komunikasi atas bawah dari Bukit Aman ke peringkat negeri, daerah dan balai polis. Saluran formal seperti surat berkeliling, arahan harian dan taklimat pagi menjadi teras penyampaian. Kedua adalah transformasi digital. Yang pertama iaitu peningkatan penggunaan platform komunikasi dalam talian seperti email rasmi, portal internet, PDRM dan aplikasi pesanan ringkas untuk komunikasi segera. Yang seterusnya adalah cabaran semasa. Komunikasi dua hala masih belum optimum. Maklum balas dari akar umbi mungkin tersekat atau dipandang remeh dalam hierarki organisasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk objektif komunikasi PDRM terdiri daripada 4 bahagian. Yang pertama, memperkukuh dan memodernkan saluran komunikasi formal, iaitu membangunkan portal komunikasi terpusat dengan lebih selamat, mesra pengguna dan boleh diakses melalui aplikasi mudah alih. Seterusnya, menyatukan pekeliling arahan, berita latihan dan direktori hubungan untuk mengurangkan information silos dan meningkatkan koordinasi antara unit. Objektif yang kedua ialah meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat, iaitu menjamin maklumat disampaikan secara lebih konsisten, jelas, tepat dan difahami di seluruh organisasi, dan melaksanakan sistem pengesahan, penerimaan maklumat dan memantau status penerimaan sebelum operasi dijalankan. Objektif yang ketiga untuk komunikasi PDRM iaitu meningkatkan komunikasi dua hala dan keterbukaan. Objektif ini adalah untuk mengukuhkan hubungan kepimpinan dan anggota melalui program seperti Town Hall dan Kopi dengan Ketua Polis Negara.
yang pernah dilancarkan dan menyediakan ruang dialog terbuka dan sistem anjakan idea dalam talian untuk membolehkan anggota berkongsi cadangan serta maklum balas secara lebih efektif. Dan objektif komunikasi PDRM yang keempat ialah mengurangkan terdapatnya silos maklumat dan tingkatkan koordinasi, iaitu menggalakkan penggunaan platform rasmi dan aplikasi untuk memastikan maklumat sampai kepada semua pihak dan terurus dengan baik. Seterusnya adalah cabaran komunikasi dalam organisasi PDRM. Yang pertama iaitu budaya organisasi dan rintangan terhadap perubahan. Budaya hierarki yang kukuh menimbulkan halangan kepada komunikasi yang telus dan terbuka. Inisiatif ini baru sering dianggap mengancam autoriti terutama oleh pengurusan pertengahan dan memerlukan penglibatan menyeluruh dan sokongan atasan untuk mengurangkan rintangan terhadap perubahan. Cabaran kedua ialah isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kerahsiaan maklumat. Risiko ini adalah melibatkan kebocoran data dan jenayah cyber dan melibatkan cabaran utama dalam komunikasi secara digital. Isu ini adalah amat penting berkaitan dengan infrastruktur cyber yang kukuh, pensijilan platform serta program kesedaran keselamatan untuk melindungi maklumat secara lebih sensitif. Cabaran yang ketiga adalah jurang digital dan infrastruktur teknologi. Keterbatasan kemahiran digital dan capaian teknologi di kawasan pedalaman menyukarkan komunikasi secara inklusif dan penggunaan mekanisme alternatif seperti SMS dan penyediaan internet berkelajuan tinggi di balai dapat membantu mengatasi kekurangan ini. Dan yang keempat ialah isu kecaman dan perbezaan persepsi. Kepelbagaian latar belakang umur dan etnik anggota boleh menyebabkan salah faham ataupun salah tafsir melalui mesej. Strategi komunikasi yang inklusif menggunakan pelbagai format dan bahasa yang sesuai amat penting untuk memastikan mesej difahami oleh semua pihak. Analisis SWOT, kekuatan, strength. Struktur hierarki terancang. Susunan organisasi yang sistematik memudahkan proses penyebaran arahan dengan rangkaian perintah yang kukuh. Budaya disiplin kukuh. Amalan disiplin dan kepatuhan yang mendalam dengan ikatan kesetiaan terhadap organisasi yang kuat. Infrastruktur asas mantap. Kehadiran infrastruktur komunikasi konvensional dan rangkaian yang merangkumi seluruh negara. Peluang, opportunities. Era digitalisasi dan kemunculan platform komunikasi terkini. Potensi penyatuan sistem komunikasi yang komprehensif. Penerapan kecerdasan buatan dan otomasi dalam komunikasi dalaman. Kemasukan generasi baharu yang mahir teknologi, sokongan kerajaan ke arah transformasi digital, trend global ke arah komunikasi tanpa batasan. Kelemahan, weaknesses. Komunikasi sahala. Aliran komunikasi terlalu berfokuskan kepada arahan atas bawah dengan prosedur birokrasi yang rumit dan berlapis. Jurang digital. Ketaksamaan digital antara anggota bandar dan luar bandar dengan kekurangan platform komunikasi terintegrasi. Rintangan perubahan. Penentangan terhadap perubahan berasaskan teknologi dan kekurangan kemahiran komunikasi digital dalam kalangan anggota berpengalaman. Ancaman, threats. Risiko keselamatan cyber dan kebocoran maklumat sensitif. Keperluan pelaburan teknologi yang signifikan. Bahaya kebergantungan berlebihan terhadap teknologi, kepelbagaian generasi yang memerlukan pendekatan komunikasi berbeza, kekangan peruntukan keuangan untuk proses transformasi, dan cabaran operasi keselamatan yang dinamik dan kompleks. Cadangan penambahbaikan amalan komunikasi. Satu pelan penambahbaikan komunikasi telah disusun untuk meningkatkan kecekapan komunikasi PDRM melalui strategi komunikasi pengurusan yang sistematik.
Strategi kerjasama, latihan komunikasi, pengurusan, penyeragaman SOP komunikasi dan penggunaan teknologi adalah cadangan yang dikemukakan. Penambahbaikan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasi dan pentadbiran PDRM. Yang pertama, strategi kerjasama. PDRM wajar memperkukuh pendekatan dua hala melalui aktiviti seperti sesi town hall dan dialog interaktif. Proses komunikasi melibatkan penetapan agenda, kehadiran pegawai, sesi soal jawab dan peredaran rumusan. Kaedah ini bertujuan memastikan mesej yang disampaikan lebih jelas dan tepat. Yang kedua, latihan komunikasi kepengurusan. Program latihan komunikasi seperti kemahiran mendengar dan teknik penyampaian arahan wajar dijalankan secara berkala. Pelaksanaan merangkumi mengenal pasti keperluan latihan, menjalankan kursus, mengadakan simulasi senario dan menilai keberkesanan program. Usaha latihan berterusan ini berupaya memperkukuh profesionalisme komunikasi pegawai. Yang ketiga, penyeragaman SOP komunikasi. Satu prosedur operasi standard SOP komunikasi perlu dibangunkan untuk memastikan penyampaian maklumat yang konsisten. Arahan operasi disalurkan melalui intranet atau aplikasi rasmi PDRM dengan sistem pengesahan penerimaan. Pendekatan ini akan dapat meminimumkan gangguan mesej dan meningkatkan kecekapan saluran komunikasi. Keempat, strategi penggunaan teknologi. Pengintegrasian teknologi komunikasi seperti aplikasi mudah alih dan intranet mampu meningkatkan kecekapan penyampaian maklumat. Arahan dihantar melalui aplikasi mudah alih atau email dan anggota lapangan menerima pemberitahuan serta-merta. Penggunaan teknologi digital ini dapat mengurangkan masa penghantaran maklumat. Dan yang kelima, strategi pengiktirafan dan motivasi. Penghargaan dan pengiktirafan wajar disampaikan melalui komunikasi dalaman. Pegawai atasan mengenal pasti anggota yang menunjukkan prestasi cemerlang dan pengumuman penghargaan dimuat naik ke intranet. Pendekatan ini berupaya meningkatkan semangat kerja serta memupuk komunikasi positif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nora Binti Fauzi, nombor metrik 274476. Akan menerangkan di bahagian alat komunikasi PDRM. PDRM perlu menggunakan pelbagai alat komunikasi asas secara berkesan dalam tugasan harian. Alat komunikasi ini berperanan sebagai instrumen sokongan strategi untuk memperkukuh keberkesanan tadbir urus. Penggunaan alat-alat ini meningkatkan ketelusan dan memperkemas pemantauan operasi. Antara alat-alat tersebut adalah yang pertama, aplikasi mudah alih rasmi PDRM. Aplikasi mudah alih rasmi membolehkan maklumat kritikal disalurkan kepada anggota lapangan secara langsung. Keupayaan komunikasi seumpama ini amat signifikan dalam konteks sistem kepolisian moden. Yang kedua adalah intranet atau portal dalaman PDRM. Portal dalaman berfungsi sebagai pusat serenti yang mengumpul pelbagai dokumen rasmi dan prosedur operasi standard SOP. Akses serta penyelarasan maklumat dapat dijalankan dengan lebih sistematik dan konsisten. Yang ketiga, saluran maklum balas dua hala. Maksima ini merangkumi penggunaan borang digital, survei tahap kepuasan kerja serta peti cadangan elektronik. Ini membolehkan anggota menyampaikan pandangan mereka dengan segera dan terjamin keselamatannya. Keempat adalah platform persidangan maya. Platform digital seperti Webex dan Microsoft Teams menyediakan saluran untuk mengadakan mesyuarat jarak jauh
dan latihan secara maya. Penggunaannya amat penting bagi membolehkan polis meneruskan operasi walaupun ketika krisis. 5. Papan notis digital. Papan notis digital di balai dan di kontijen memaparkan pengumuman penting, makluman keselamatan serta arahan kecemasan secara visual. Pendekatan visual dan pemberitahuan digital ini adalah sejalan dengan perkembangan teknologi semasa. Seterusnya, kita lihat bagaimana komunikasi memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Konflik dalam organisasi bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia adalah fenomena semula jadi yang pasti berlaku apabila wujud perbezaan pandangan, kepentingan atau pendekatan antara individu atau kumpulan. Namun begitu, konflik tidak semestinya negatif. Jika diurus dengan berkesan melalui komunikasi yang terbuka dan profesional, konflik boleh menjadi pemangkin kepada penambahbaikan yang membuka ruang untuk menepasti kelemahan sistem, memperbaiki proses kerja dan meningkatkan kefahaman antara pihak yang terlibat. Peranan komunikasi dalam mengurus konflik amat penting. Ia bukan sahaja membantu meredakan ketegangan, tetapi juga membina kepercayaan dan kerjasama yang lebih kukuh dalam organisasi. Selepas memahami peranan konflik dalam organisasi, kita beralih kepada proses pengurusan konflik yang berkesan. Langkah pertama ialah memulakan komunikasi terbuka. Ini penting untuk memberi ruang kepada semua pihak menyuarakan pandangan mereka tanpa prejudis. Komunikasi terbuka membina asas kepercayaan dan mengurangkan salah faham. Langkah kedua melibatkan pengumpulan maklumat melalui komunikasi dua hala. Teknik mendengar aktif digunakan, termasuk analisis makna secara verbal dan bukan verbal, seperti nada suara dan bahasa tubuh. Ini membantu kita memahami bukan saja apa yang dikatakan, tetapi juga emosi dan niat di sebalik kata-kata. Langkah ketiga ialah pelaksanaan strategi penyelesaian konflik. Di sini komunikasi asertif dan empati memainkan peranan utama. Fokus diberikan kepada isu, bukan individu, bagi mengelakkan serangan peribadi dan memastikan penyelesaian yang objektif. Komunikasi berterusan dalam fasa pemantauan pasca konflik amat penting. Ia memastikan penyelesaian yang dirancang dilaksanakan dengan lancar dan memberi peluang untuk penambahbaikan berterusan dalam sistem kerja organisasi. Komunikasi memainkan peranan yang amat penting dalam proses pembuatan keputusan, terutamanya dalam organisasi yang kompleks dan berisiko tinggi seperti PDRM. Pertama sekali, komunikasi menjadi tunjang utama yang memastikan keputusan dibuat dengan lebih tepat dan inklusif. Apabila maklumat disampaikan dengan jelas dan difahami oleh semua pihak, keputusan yang diambil akan lebih mantap dan menyeluruh. Dalam situasi kritikal seperti operasi anti keganasan dan pengurusan bencana, komunikasi yang pantas dan tepat membolehkan maklumat relevan dikumpul. Risiko dianalisis dengan segera dan tindakan strategik dilaksanakan tanpa kelewatan. Bagi keputusan jangka panjang pula, komunikasi antara pelbagai pihak amat penting. Perbincangan yang melibatkan pelbagai perspektif membolehkan organisasi merumuskan penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkesan, serta mengambil kira kepentingan semua pihak yang terlibat. Justifikasi cadangan penambahbaikan amalan dan alat komunikasi. Cadangan ini dirangka bagi menangani kelemahan komunikasi dalaman PDRM yang telah dikenal pasti. Penggunaan teknologi digital memberi nilai tambah yang signifikan kerana ia mampu mempercepatkan aliran maklumat. Integrasi strategi dalaman bersama teknologi komunikasi digital berpotensi mewujud sistem komunikasi PDRM yang lebih cekap dan berkesan. Baik, seterusnya yang terakhir adalah bahagian kesimpulan. Pembangunan organisasi merupakan keperluan kritikal bagi memastikan PDRM kekal relevan dalam era yang semakin kompleks. Ia bukan saja berkaitan dengan peningkatan kecekapan operasi,
tetapi juga memastikan PDRM terus dipercayai oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan undang-undang dan menjaga keselamatan awam. Tanpa pembangunan yang berterusan, organisasi akan ketinggalan dan sukar untuk menyelesaikan diri dengan cabaran semasa. Antara langkah penting dalam pembangunan organisasi ialah perstrukturan unit khas seperti unit jenayah cyber dan unit anti keganasan. Ini membolehkan PDRM memberi tumpuan kepada ancaman moden yang semakin kompleks. Selain itu, pembangunan sumber manusia melalui latihan berterusan adalah kunci kepada peningkatan kompetensi anggota. Pendigitalan sistem operasi pula mempercepatkan proses dan meningkatkan ketulusan. Pengukuhan budaya kerja berintegriti memastikan setiap tindakan yang diambil berlandaskan etika dan tanggungjawab. Walaupun langkah pembangunan telah dirancang dengan teliti, pelaksanaannya tidak terlepas daripada cabaran. Antara cabaran utama ialah resistensi terhadap perubahan, kekangan sumber seperti tenaga kerja dan kewangan serta beban kerja yang tinggi. Namun begitu, cabaran ini tidak menjadi penghalang. Sebaliknya, ia menjadi dorongan untuk mencari pendekatan yang lebih kreatif dan berkesan dalam melaksanakan perubahan yang diperlukan. Pendekatan menyeluruh dalam pembangunan organisasi membolehkan PDRM meningkatkan kecekapan, profesionalisme dan kesiapsiagaan. Ini penting untuk menghadapi cabaran keselamatan masa hadapan yang semakin kompleks dan tidak menentu. Dengan strategi yang tepat dan sokongan komunikasi yang berkesan, PDRM mampu menjadi sebuah organisasi yang bukan sahaja efisien tetapi juga dipercayai dan dihormati oleh masyarakat.